K-drama Blackout, plot twist dalam K-drama ni boleh katakan setiap episod tu ada je plot twist dan ada je karakter yang sebelum ni kita ingat ke baik tau, tapi rupa-rupanya dia terlibat juga dalam kes pembunuhan. Kiranya dia ni jahat juga. Dan boleh aku katakan hampir seluruh kampung dekat dalam cerita ni penjahat tau, terlibat dalam pembunuhan tu. Serius, korang semua kena tengok K-drama ni guys kat Netflix. Okay, K-drama Blackout ni dia mengisah tentang seorang remaja iaitu Gong Jio-woo. Dia ni, one day tu, dia dituduh bunuh dua orang rakan baik dia masa diorang jumpa ramai-ramai tau. So, dia dituduh dan disiasat apa semua memang terbukti masa tu dia bersalah dan dia dipenjarakan selama 10 tahun guys. Dan lepas 10 tahun tu, dia pun dibebaskan. So, lepas tu dia pun cari dan disiasat. Dia nak buktikan yang dia ni tak bersalah. Sebabnya, memang kalau kita tengok cerita ni, kita memang nampak dia je bersalah sebab semua bukti, semua orang dalam kampung tu semua tuduh dia dan nampak dia ni bersalah. Dia yang terlibat dalam pembunuhan dua orang rakan perempuan dia tu. So, bila keluar tu, Jong-woo tu dia mula-mula disiasat sendiri tau kes ni. Dan nak jadi cerita lagi, dia jumpa dengan seorang detektif baru yang masuk dekat kampung ni. Dan diorang ni bekerjasama lah. Lepas pada tu, setiap episod K-drama ni dia ada 16 episod tau. Tapi yang bestnya setiap episod tu dia ada reveal benda-benda baru yang menyebabkan kita terkejut tau. Sebabnya setiap suspek yang dia baru cari, baru reveal tu, sebelum ni kita anggap baik tau. Macam episod 1 dia tu baik, tapi episod 2 dia jadi jahat. Episod 3 pula dia tu baik, tapi episod keempat pula dia jahat. Memang boleh katakan semua orang dalam kampung ni boleh dikatakan suspek utama yang terlibat dalam pembunuhan dua orang perempuan ni. So, memang kalau korang minat K-drama yang penuh dengan misteri, buatkan kita tertanya setiap episod, buatkan kita tuduh setiap orang tu penjahat, memang korang semua kena tengok guys K-drama ni. Serius, padu gila. Boleh bagi rating untuk K-drama ni 9/10 guys. Komen kat bawah ni kalau korang dah tonton K-drama Blackout ni, best ke tak best. Okay?